Ribut yang melanda dua mukim di Temeloh Pahang petang semalam mengakibatkan 115 kediaman dan premis perniagaan rosak, turut terjejas sebuah sekolah dan 3 premis kerajaan. Kejadian kira-kira 6 petang semalam melanda Mukim Perak 2 dan Mentakap 2. Kawasan teruk terjejas antaranya di Taman Seri Kerinau, Kampung Pulau Terap selain Kampung Batu 4 Jalan Maran. Sebahagian besar kerosakan membabitkan bahagian bumbung dan beberapa pokok turut tumbang. Tu dalam ribut tu memang tak nampak benda ni. Ni sekarang ni memang putih. Hujan dengan ribut memang kencang. Tak lama, dalam 3 minit ke 4 minit macam tu. Tapi dia memang kau punya. Dalam nikahnya rumah je lah kerosakannya. Macam TV TV saya macam peti air dia basah macam tu aja. Saya tak pasti lagi rosak ke tidak kan. Saya tak boleh nak nilai lah kan. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kerja-kerja pembersihan giat dilaksanakan dengan pelbagai agensi. Sementara premis yang rosak sedang dibanci semula Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi menghulurkan bantuan sewajarnya.